Ketegangan yang semakin muncak di Asia Barat tidak mematahkan semangat para sukarelawan untuk meneruskan misi bantuan kemanusiaan 30 kontena Malaysia ke Gaza melalui pintu sempadan Rafah di Mesir. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC, Datuk Sani Arabi menegaskan penderitaan rakyat Gaza sama ada sebelum mahupun selepas konflik terus berlarutan dan memerlukan perhatian serta tindakan segera masyarakat antarabangsa. Kita tak patut untuk terus berpeluk tubuh dan merasakan bahawa Gaza sudah selesai dikala saudara kita sebenarnya berhadapan dengan apa yang kita sebut sebagai duduk di kuburan terbesar. Mereka menanti saat dimatikan kerana dinafikan akses kepada perkara-perkara yang asas untuk satu manusia. Jadi bagi saya, apa bezanya semasa perang, mereka itu dibunuh menggunakan serangan bom dan mereka sedang berhadapan dengan gejatan senjata dikala mereka masih terkepung dan tak dibenarkan untuk dapat semua akses. Sani turut menjelaskan cabaran yang dihadapi para sukarelawan apabila konflik melibatkan Amerika Syarikat dan Israel terhadap Iran memberi kesan langsung kepada operasi misi. Situasi ini menyebabkan kenaikan harga barangan serta urusan pembelian yang bergantung kepada mata wang dolar menjadi lebih membebankan selain Mesir turut melaksanakan langkah penjimatan susulan tekanan ekonomi dan krisis tenaga. Jadi saya kira ini adalah masalah global walau bagaimanapun di pihak peringkat NGO ni kita hantar bantuan-bantuan asas yang mungkin boleh mengurangkan beban. Untuk menyelesaikan keseluruhan saya kira 30 kontena mewakili sasaran 100,000 yang dapat manfaat itu mungkin angka dia 1%, 5%, mungkin 3% daripada keseluruhan angka 2.2 juta yang patut dapat setiap hari setiap bulan.